Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam koperasi. Alhamdulillah, bersempena sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah, marilah kita bersama-sama memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW, insan yang terpilih yang membawa contoh teladan yang terbaik kepada seluruh umat manusia. Sebagai warga gerakan koperasi, marilah kita bersama-sama menghayati akhlak Rasulullah SAW yang berteraskan amanah, jujur, adil, ihsan dan semangat membantu sesama insan. Nilai-nilai murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini menjadi asas kepada kekuatan gerakan koperasi dalam membangunkan masyarakat yang lebih sejahtera. Semoga sambutan Maulid Rasul tahun ini akan mengingatkan kita untuk terus memperkukuhkan perpaduan dan pada masa yang sama meningkatkan amal kebajikan demi kesejahteraan ummah dan kemakmuran negara. Saya, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah, Presiden Angkasa, ingin mengucapkan selamat menyambut Maulid Rasul 1448 Hijrah pada seluruh umat Islam. Semoga kita semua sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.